Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Amirah Husna binti Irwan Syam. 大家好，我是 Elvis。 Hello, my name is Nurzara Sofia binti Syarif Fahimi. Dan kami dari kumpulan Hazel. Kumpulan kami telah dibimbing oleh seorang guru yang sangat berpengalaman, iaitu Puan Zahia. Beliau bukan sahaja mempunyai banyak pengalaman dalam bidang STEM, malah beliau telah berjaya membimbing ramai murid ke peringkat antarabangsa. Elvis, awak okey ke ni? Kenapa awak nampak macam gatal-gatal je? Oh, saya guna wet wipes ni. Lepas tu saya rasa gatal-gatal. Hayo. Patutlah, awak tahu tak, wet wipes ni mengandungi bahan kimia dan alkohol yang boleh menyebabkan kegatalan dan iritasi kulit. Malah, awak juga telah membazirkan bahan dan kos untuk membeli wet wipes ni dekat pasaran. Oh, ya ke? How do we solve this problem? I have an idea. Apa kata kita buat wet wipes daripada aloe vera? Tada! Inilah aloe vera wipes kita. Memperkenalkan aloe vera wipes, inovasi tisu basah yang mesra alam. Ia berfungsi 3 dalam 1. Membersih, melembab dan menenangkan kulit yang lembut. Aloe vera wipes ini bukan sekadar sebuah produk. Produk kami telah digariskan dengan 3 objektif utama, iaitu SMM. Pertama, selamat. Produk kami telah menggunakan 100% formula organik. Kedua, mesra kulit. Aloe vera wipes ini sesuai dengan semua jenis kulit, termasuk kulit sensitif. Akhir sekali, murah. Kami telah menetapkan harga produk yang mampu milik bagi semua pengguna. Cara buat baby wipes senang je. Mula-mula, hancurkan aloe vera. Lepas tu, rendam baby wipes dalam aloe vera. Seterusnya, balutkan baby wipes dengan aluminium foil dan letakkan dalam ziplock bag. Kemudian, letakkan ziplock bag dalam peti ais untuk 1 malam. Akhir sekali, buka aluminium foil dan sapukan essential oil lavender atau peppermint yang dicampur minyak kelapa darah. Produk kami memfokuskan kepada SDG Goal 3, iaitu Good Health and Wellbeing. Kami menyelesaikan isu kesensitivian kulit masyarakat akibat tisu basah di pasaran yang tinggi, kandungan alkohol dan bahan kimia berbahaya. Sasaran dan impak. Aloe vera wipes juga memberi impak langsung kepada kumpulan sasaran kami, iaitu warga sekolah dan kantin, dengan berfungsi sebagai sanitasi pantas murid dan penjual kantin. Seterusnya, perlindungan kulit daripada kuman kepada pekerja luar dan masyarakat awam. Akhir sekali, impak terhadap pengguna pengangkutan awam. Aloe vera wipes bertindak sebagai pembasmi kuman segera selepas menyentuh fasiliti awam. Keunikan produk kami berbanding pasaran ialah kami menggunakan aloe vera tulen sebagai ejen pelembab semula jadi. Malah, produk kami juga bebas sepenuhnya daripada alkohol dan paraben. Akhir sekali, memberikan ketenangan dan mengurangkan stres pengguna kerana bawa aromaterapi tambahan. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan oleh kumpulan kami, rata-rata responden memberikan maklum balas yang positif. Sebanyak 81.3% responden menyatakan bahawa mereka mempunyai masalah dari segi membersihkan muka dan badan dengan menggunakan air yang bersih. Selain itu, sebanyak 100% responden bersetuju bahawa tisu basah organik tanpa alkohol diperlukan untuk menjaga kesihatan kulit. Data ini menunjukkan bahawa pengguna mementingkan tisu basah yang selamat dan bersih kulit. Kesimpulannya, inovasi aloe vera wipes mendapat sambutan yang sangat baik dan mempunyai potensi yang tinggi untuk dipasarkan kerana memenuhi keperluan pelanggan. Kesimpulannya, inovasi aloe vera wipes dapat membantu menjaga kebersihan dan kesihatan kulit pengguna dengan menggunakan sumber asli yang lebih selamat. Selain itu, produk kami juga selari dengan penggunaan produk Lestari, iaitu SDG Goal 3. That's all from us. Bye.